Assalamualaikum. So macam korang tengok kat thumbnail, hari ni aku nak pergi Petroscience. Kita akan buat vlog sikit. Sebab macam minggu lepas korang tengok aku pergi KL. So maknanya ni adalah sambungan daripada aku pergi KL tu. So aku tak nak buang masa. Baju aku pakai, aku tak nak buang masa banyak. So kita terus gerak ke KLCC dan kita terus ke Petroscience lah. Let's go. Okay, time ni kami berada di KL Central untuk pergi ke KLCC. So kami kena beli tiket dulu. Dia bukan tiket lah, token untuk masuk train tu. So kami akan beli dulu semua benda ni. Lepas tu kita terus bergerak ke KLCC. Let's go. Okay, time ni kami menunggu train. Korang tengok train tak sampai lagi. Train akan sampai dalam masa 4 minit je cakap. So kami tunggu dan kita akan terus gerak ke KLCC. Jom. Nampak gelap tu. Okay, time ni kami pergi ke Toys R Us untuk menyelam Hot Wheels. Kami cari Hot Wheels tapi macam tak ada apa pun. So korang tengok je lah aku selam-selam ni. Sekarang ni kita nak makan dulu. Lepas tu bila dah makan, kita pergi ke Petroscience. Video untuk tiket semua tu aku lupa nak record. So kita terus jam ke dalam Petroscience. Let's go. Okay, so first aku main benda ni. Benda ni dia macam menggunakan angin untuk terbang lah. Aku pun tak berapa tahu sangat sebab aku sains aku teruk SPM. So aku betul-betul melatih inner child aku untuk bermain ni. Dan aku dengan adik aku lah. Okay, korang boleh tengok footage yang aku ada record ni. Okay, setelah kami bermain tu, kami pergi ke next station iaitu Petroleum. Tak apa, orang cakap apa, pelantar minyak lah, korang tengok ni. So kita akan naik ke pelantar minyak dekat Petroscience ni. Okay, dan aku ada berhenti dekat satu tempat ni. Bagi aku tempat ni agak menarik sebab tempat ni aku kena jawab soalan. Dan aku sangat bijak, aku jawab betul soalan dia.
Okay, so next soalan dia, korang baca soalan tu, bla 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 bla. Soalan tu aku pun baca dan aku jawab. Betul lagi. Sebab aku memang genetik bijak lah orang cakap. So next soalan ketiga, bla 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 bla. Jawab lagi. Salah. Sebab apa? Sebab manusia tak pernah betul. Okay, so next soalan keempat pula. Okay, aku baca, aku jawab lagi. Salah lagi, dah cukup, dah belah. Dan akhirnya kita sampai ke satu tempat yang sangat aku nak pergi, iaitu untuk melihat kereta F1 yang pernah dipandu oleh Lewis Hamilton. Dan sekarang Lewis Hamilton dah berpaling hati, dia dah pergi Ferrari. Dia dah curang dengan Petronas. Tak apa orang cakap apa, curang dengan Mercedes. So korang tengok ni enjin yang dia guna. Ni kalau enjin ni letak kat motor aku, jahanam motor aku. Okay, kita teruskan. Tengok-tengok lagi dekat belah sini. Dia ada tunjuk steering juga, ada tunjuk banyak benda lah kat sini tentang F1. So aku main satu game ni. Dan aku main game F1, aku jadi Max Verstappen. Tapi time ni aku tak berapa pro dia main benda ni kan. Tapi korang tengok tengah leading. So no wonder aku memang dalam apa-apa bidang pun aku tetap padu. Dan aku meneruskan perjalanan untuk mendapatkan podium walaupun sekarang aku nombor last. Nombor 1 tu tipu sebenarnya. Game ni main 2 lap dan aku tak tahu macam mana aku boleh dapat nombor last. Mungkin sebab kurangnya aku main drift sikit. Gila lah. Tapi itu lah, off-road ni biasa lah, basic lah. Manusia tak sempurna kan. Kita meneruskan permainan dan aku dah last. Okay, lepas kita jadi driver F1, kita main motor pula. Kita ni jiwa pemotoran pula. So kita main je lah. Let's go, kita main. Korang tengok aku leading tak leading. Lepas aku dah main motor tu, aku dah jiwa pemotoran gila. Aku ada main satu permainan ni. Dia bukan permainan lah, dia macam, aku pun tak tahu nak cakap apa. Tapi aku main ni memang pening gila. Korang tengok footage yang aku ada record sikit. Okay, lepas aku dah main yang benda pusing-pusing, kepala aku dah pening, aku lupa nak record yang lebih-lebih. Tapi lebih-lebih tu tak ada apa pun. So kita terus pergi ke zaman purba, macam dinosaur semua tu lah. Korang tengok je lah footage tu. Aku juga ada tertarik dengan satu benda ni, iaitu untuk bau. Macam mana orang dulu-dulu bau. Aku pergi bau tak sedap mat. Aku pun tak tahu. Lepas tu aku bau lagi sekali. Memang bau dia tak sedap. Macam mana orang zaman-zaman dulu boleh, bukan zaman dulu, zaman purba boleh hidup dengan bau yang bagi aku busuk lah macam tu. Dan lepas aku bau benda tu, aku pun terfikir satu benda yang ada dalam otak aku.
macam mana diorang boleh dapat bau-bau daripada zaman-zaman dulu. So benda ni susah nak dirungkai. So apa-apa korang rungkaikan je dekat komen tu. Lepas tu ni ada macam jenis-jenis ikan. Jenis-jenis ikan yang ada zaman-zaman dulu. Bukan ikan, macam habitat yang ada pada zaman-zaman dulu lah. Okay, aku pun tekan-tekan semua macam aku tak tahu benda-benda ni wujud. So kalau aku tak masuk sini, aku takkan tahu lah benda-benda ni wujud. Bising sikit lah dalam ni. Okay, lepas je aku habis dinosaur tu, sebenarnya dah tak ada apa lah dekat Petroscience. Footage lepas tu aku lupa nak record lagi. So maybe aku akan end video tu dekat sini. Apa-apa pun, jangan lupa like, comment dan subscribe. See you next video. Next video, aku spoil sikit lah Skyline Lodge. Kita main go-kart kat Rawang.